Memang Datuk Speaker, saya juga ingin minta jasa baik YB Esko Kesihatan agar mengangkat semula permohonan daripada Pejabat Kesihatan Segamat untuk membina baru klinik kesihatan Kampung Tengah. Sebelum ini cadangan tersebut masih di peringkat Kementerian Kesihatan. Oleh kerana ada ulasan sikitlah daripada JPS. Sikit je, dalam berapa kaki je dia banjir. Jadi permohonan tu terpaksa ditahan dahulu. Jadi saya minta kalau boleh kerajaan negeri dapat wartakan tapak ini sebagai kawasan klinik kesihatan. Maka kalau peruntukan tu ada nanti, insya-Allah kita boleh buat klinik kesihatan ini. Sama juga Datuk Speaker, klinik kesihatan klinik desa yang ada sebelum ini pun terlibat dengan banjir. Kalau kita dapat pindahkan dekat klinik kesihatan yang baru ini, maka secara tak langsung ia dapat memudahkan urusan berkaitan dengan rakyat. Akhir kalam, kita sama-sama doakan semoga Allah SWT permudahkan segala urusan kita semua di dalam memastikan amanah dan tanggungjawab ini dapat dilaksanakan dengan baik. Pemanis, dengan ini mohon menyokong rundingan belanjawan 2026 ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.